Saya cuma tak ambil kesempatan daripada Spin Fighter Maya sebelum ianya muncul ke atas pentas. Jadi, masa waktu rehat, Firestorm di-charge dengan tenaga. Okey, Sony Matrix, pergi bantu Firestorm sekarang juga. Baik. Orang lain cuma guna satu gasing berputar. Kamu nak jadinya istimewa. Apa? Ryan, jangan risau. Saya boleh bertahan. Episod 7, Webcrawler yang misteri. Pertemuan antara Spin Fighter dah berjalan selama 78 saat. Kedua-duanya masih belum keluarkan serangan penamat. Adakah mereka tengah tunggu masa yang sesuai? Huh? Huh? Hei, Ryan! Apa tunggu lagi? Cepatlah sikirkan dia! Firestorm, maju ke depan! Tapi, Ryan dah kehabisan tenaga. Firestorm, inilah masanya! Hancurkan! Pertarungan dah tamat. Pemenangnya ialah Ryan! Wow! Wah, dia dah menang 4 pusingan dalam kejohanan Rookie. Betul tu. Dia memang hebat. Mari ke sini, Firestorm. Hei! Hei! Ha! Ryan, saya tak sangka betul lah. Persembahan saya tadi memang hebat. Ryan, bukankah awak dah menang? Kenapa saya tengok awak macam tak teruja? Betul tu. Awak dah menang semua. 4 pusingan dalam kejohanan rookie. Kehebatan permainan hari ini memang tak boleh nak dibandingkan dengan perlawanan terakhir. Maksud awak, masa kita bekerjasama dengan Harry dulu? Kalau berlawan dengan lawan yang kuat macam Fahmi, perasaannya memang berlainan. Tambahan pula, di belakangnya ada orang yang lebih berkuasa. Dalam pertandingan rookie, semua orang masih baru. Dan persaingannya tidak begitu sengit. Jadi itu memang biasa. Saya risaulah. Kalau saya terus bertarung dalam pertempuran tak mencabar ni, bukan kekuatan saya je tak meningkat. Tapi bila berdepan dengan musuh sebenar, saya mungkin akan kalah teruk dengan dia. Ryan, awak memang patut risau pun. Macam mana kalau saya cari beberapa cabaran menarik untuk awak? Awak tiba-tiba muncul dan buat saya terkejut. Pertandingan Harry akan bermula tak lama lagi. Saya nak awak ikut tengok permainan tu. Sam, apa sebenarnya yang awak masukkan dengan cabaran yang menarik? Shh, saya akan bagi tahu awak lepas selesai. Jom pergi. Bagi tahulah saya cepat. Tak nak. Jom kita tunggu sampai semua selesai main. Mulakan! Cepat, Spy Knight! Sembilan saat. Hanya dalam 9 saat sahaja, Skynet menamatkan perlawanan. Pemenang pada hari ini ialah Harry! Memang luar biasa. Ianya berakhir dengan terlalu cepat. Pusingan yang keempat berakhir dengan kejayaan. Kemenangan yang hebat. Kemenangan yang luar biasa. Hei, Sam. Kat mana cabaran menarik yang awak cakap tadi tu? Bagi tahu mereka tu supaya cepat. Cepat sikit, cepatlah. Pernahkah awak semua dengar tentang Webcrawler? Saya tak ada maklumat orang dalam pengkalan data. Saya tahu mesti awak tak pernah dengar. Dia tu juara Spin Fighter yang misteri. Dia sekarang tinggal di sebuah bangunan terbiar di pinggir bandar. Bangunan terbiar? Dengar macam pelik je. Bagi tahulah cepat, bagi tahulah. Apa maksud cabaran yang menarik tu? Kabar angin cakap, Webcrawler Spin Fighter, dia ada buku rahsia tentang Spin Fighter paling berkuasa di dunia. Dan bangunan terbiar tu berfungsi sebagai mekanisme yang mengawal buku tersebut. Spin Fighter yang paling berkuasa? Orang pertama temu si mekanisme tu akan dapat buku rahsia Spin Fighter. Dan Harry, awak pun sama tahap. Kita nak tunggu apa lagi ni? Jom pergi sekarang.
tolong! Tunggulah dulu! Tolong saya! Helah, Spin Fighter. Jom pergi sama-sama. Disebabkan saya bosan, saya akan pergi. Betul ke kat sini? Tinggi betul lah bangunan ni. Betul tu. Tengok pun boleh tahu yang tempat ni sunyi. Kalau tak terpencil, takkanlah dipanggil juara kan? Apa yang saya dengar, Spin Fighter Web Crawler ada 8 kaki. Tak ada siapa pernah tengok wajah sebenarnya. Sebab dia sentiasa sembunyi di tingkat atas bangunan tu. Kalau berjaya lalui cabaran, awak boleh pergi ke sana dan tengok wajah sebenar dia. Akhirnya, dapat juga rahsia tu. Oh, jadi sekarang kenapa masih berdiri kat situ? Pergi dan cabar dia. Nanti dulu. Cabaran kat dalam tu kena ditempuhi satu persatu. Apa kata sekarang ni kita main gunting kertas batu dulu. Siapa menang, dia yang dapat mulakan dulu. Ryan dah masuk dalam. Mesti dia akan sampai dulu. Saya dah menang. Jadi sekarang ni saya boleh masuk dalam. Tak perlu nak bergaduh. Kat dalam bangunan ni terdapat banyak pintu masuk. Spin Fighter Web Crawler. Tapi apa pun, setiap pintu hanya boleh dilalui oleh seorang. Ingat, ini adalah ujian untuk kekuatan peribadi. Setelah masing-masing memilih pintu mana nak masuk, cabaran akan dimulakan secara rasmi. Mari kita tengok siapa yang dapat lepasi cabaran ni dulu. Irfan, memang ada buku rahsia kalahkan gasing lah. Yelah, kita mesti dapatkan buku rahsia tu cepat. Itu dah semestinya. Oh ya, Harry. Siapa agaknya akan dapat buku rahsia tu? Kita tengok je lah nanti. Dah, jom kita pergi. Saya akan berusaha dapatkannya. Jom mulakan. Kenapa cuma ada arena pertempuran? Mana lawan-lawannya? Kamu nampak peranti yang berada di depan kamu? Peranti? Yang tu ke maksud awak? Betul. Peranti itu akan mengeluarkan Spin Fighter Maya dan cabaran kamu ialah mengalahkan Spin Fighter tu walau apa caranya. Baiklah. Jom kita mulakan pertempuran. Fighter, dilancarkan! Hei, tak nak serang saya ke? Habis tu macam mana nak kalahkan saya? Mudah sangat macam ni. Awak rasa ini ke cabaran menarik macam yang saya maksudkan tu? Ini cuma sesi pemanasan badan. Spin Fighter Maya 2 kali ganda. Macam ni barulah menarik. Walaupun ada satu lagi, itu bukan masalah bagi saya. Terbaiklah, Firestorm. Spin Fighter Maya, gandakan saiznya. Apa dia? Aurora Wings! Serang dia! Aurora Wings! Tamatkannya! Sekarang! Aurora Wings! Awak terbaik! Manfaatkan kekuatan lawan. Adalah taktik yang bijak. Skynet!
Cara patahkan serangannya adalah dengan bergerak pantas. Kamu memang ada potensi yang besar. Saya cuma tak ambil kesempatan daripada Spin Fighter Maya sebelum ianya muncul ke atas pentas. Jadi, masa waktu rehat, Firestorm di-charge dengan tenaga. Okey, Sony Matrix, pergi bantu Firestorm sekarang juga. Baik. Orang lain cuma guna satu gasing berputar. Kamu nak jadinya istimewa. Apa? Ryan, jangan risau. Saya boleh bertahan. Saya langsung tak kisah dengan mereka. Pergi dari sini. Dan awak berdua, pergi dari sini. Terima kasih, Firestorm, atas usaha awak. Bukan masalah besar. Jadi, apa cabaran yang seterusnya? Spin Fighter, gandakan lagi dan lagi. Apa dia? Spin Fighter